Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hasil yang sama juga, iaitu 13 Ogos 2025 Masehi bersamaan dengan sekarang ya pukul 11.56 malam, jadi sudah berubah lah tarikh Hijriah tu. 19 Safar kepada 20 Safar. Jadi bersamaan dengan 20 Safar 1447 Hijriah. Okey, sekarang pukul 11.56 malam, jadi seperti biasa video ni lah. Jadi penutup untuk sesi ni hari ni, hari Rabu 13 Ogos 2025 Masehi. Okey, lepas pada buat video daily report tadi, saya pun tunggu semaya maghrib. Pukul 7.32 masuk maghrib. Saya semaya maghrib dalam pukul 7.40 sebab ada main internet dulu kan. Main internet pula. Edit video. Lepas tu dah sudah waktu tu. Lepas sudah semaya pada maghrib tu, saya terus dalam pukul 8.20 saya keluar dari sini lah. Tinggal sini sekejap. Ambil pakaian jubah. Pakai jubah ni di semaya isyak. Lepas semaya isyak tu terus pergi ke pasar. Ada tapak pasar malam lah. Tapak pak saya kerja pada nyapu pasar malam dulu kan. Saya pergi kutip tank gitulah, tank aluminium dan juga tank susu dengan jagung kan. Ada waktu untuk jual sekap tu lah, 4 buruk lah. Lepas tu kutip lah juga. Mari sini terus singgah ke kedai ni. Kedai ni kedai alum tu. Dah stok lama lah. Tak situ stok berkat situ dengan kedai si. Lepas tu relax situ dulu, tak situ dulu. Lepas tu dia makan bakso rumah dia. Lepas tu kau nak mari ke kedai Fikri seperti biasa, minum malam. Lepas tu beli barang sikit lah kedai dia tu. Pukul 11.48 ni terus mari balik singgah sini lah untuk buat video ni. Pada pukul 11.50 ni buat video ni. Okay, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video dari video penutup kita untuk hari ni, edisi Rabu 13 hari bulan Julai 13 hari bulan Ogos 2025 Masehi. Sekadar itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.